Siapa kat sini dah bekerja dan kenapa Tuan pun buat simpanan dalam bentuk emas? Satu sebab kalau saya boleh bagi adalah Tuan akan selesaikan salah satu masalah kewangan, tak boleh menabung. Dua daripada masalah kewangan adalah tak ada tabungan dan masalah hutang. Bila Tuan tak ada kedua-dua ni, Tuan dah settle masalah kewangan. Macam bertahun-tahun simpanan tak ada, hutang makin bertambah. Inilah masalah kebanyakan orang yang dah bekerja pun hadapi. Itu bermaksud anda tengah bergerak ke arah kemiskinan. Jadi satu sebab kenapa anda pun kena simpan emas, sebab emas ni dapat menyelesaikan masalah orang yang tak ada tabungan. Simpan duit bukan tak boleh, tapi bila simpan duit kita suka nak terbelanja. Sebab tu kalau kita perasan, kita simpan sikit-sikit masih sikit. Sebab tu Tuan kena simpan emas. Emas ni buat kita rasa ketagih untuk beli lagi emas, sedang membina simpanan. Kita rasa sayang nak jual, simpanan dalam bentuk emas tak mudah bocor. Jadi bagi Tuan yang serius nak ubah kewangan jadi lagi baik, belajarlah simpan emas dari sekarang. Mudahan yang ada Tuan nak menabung emas ni dekat Malaysia adalah akaun emas gap, Gold Accumulation Program, mana kita boleh simpan emas serendah 100, simpan sikit-sikit, kumpul dalam bentuk gram emas. Tuan akan lihat keajaiban akan mula berlaku. Hasil penat lelah kita bekerja bukannya habis macam tu sahaja, tapi kita dapat lihat daripada simpanan emas yang kita dah buat. Jadi jangan risau, beli emas tak habiskan duit, tapi Tuan tukar dalam bentuk aset yang lebih bernilai. Yang dah bermula simpan emas, cuba komen feedback Tuan setelah dah mulakan tabungan emas di Public Gold.